Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari, ataupun selamat petang, ataupun mana-mana waktu yang kamu tengok video ni. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik 6, iaitu continuous random variables. Dan kita sekarang berada di subtopik 6.3, which is kita nak tengok mean, variance and standard deviation of continuous random variables. So sebelum ni kita dah belajar dalam chapter 5 macam mana kita nak kira expected value bagi discrete random variables, yang mana mana kita gunakan ex sama dengan summation of fx times summation of x times fx, ataupun summation of x times probability of x lah. Okay, dia punya konsep di sini sama je. Untuk continuous kita akan gunakan integral instead of sum lah. So kita akan gunakan integral. So let's say kalau kita nak dapatkan ex, so kita akan gunakan integral negative infinity until infinity for x times fx. And then kalau kita nak dapatkan ex square, so di sini sama juga, kita akan gunakan negative infinity until infinity x square times fx dx. Begitu juga sama dengan variance. So kita akan gunakan formula yang sama, iaitu ex square minus ex dan square, yang mana ex square kita boleh dapatkan daripada formula ni, dan juga ex kita boleh dapatkan daripada formula yang awal. Okay, untuk mudah faham kita akan tengok pengiraan daripada example 13 until 80 lah. Alright, so nota-nota ni kamu boleh baca sendiri. Okay, so kita teruskan dengan example 13 lah. So example 13. So the question here state that the random variable of x has probability density function PDF yang mana PDF ni dia bagi a times x minus x cube for x between 0 until 1. So for question A, so ini benda basic lah. Show that a is equal to 4. So for question A, to show a is equal to 4, we must use the idea from the basic probability, which is for continuous we use negative infinity, integral negative infinity until infinity for fx must equal to 1. So saya nak tekankan kat sini, kalau sebelum ni kita buat dia punya range 0 until 1 saja kan by the idea of this graph lah. Let's say kalau kita ada continuous, so dia punya range antara 0 hingga 1. So kita boleh katakan di antara range 0 hingga 1 ni probability penuh dia ialah 1. Okay, tapi by definition of integral kita kena state that negative infinity until infinity. So kita kena letak juga negative infinity until infinity ni sama dengan 1. So macam mana kita nak buat? So kita akan jadikan dia punya range ikut region lah. So for the first region, negative infinity until 0 fx plus 0 until 1 plus 1 until infinity. Since kita dah tahu negative infinity 0 adalah kosong dan juga 1 until infinity adalah kosong, so kita boleh neglect lah. So tapi kena state dia punya integral kat sini. Alright, so since kita dah tahu kosong, so kita boleh masukkan balik saja dia punya function. So 0 until 1 dia punya function di sini ialah a times x minus x cube equal to 1. So kita boleh integrate di sini memandangkan a adalah constant, so kita boleh letakkan dia di luar integral lah. So a 0 until 1 x minus x cube equal to 1. So kita boleh integrate, dia akan jadi x square over 2 minus x cube, x to the power 4 over 4 equal to 1 from 0 until 1. Okay, untuk pengiraan kamu perlu letakkan 0 dan 1 ni ke dalam x, yang mana kita boleh dapat a 1 kuasa 2 tolak 1 kuasa 4 minus 0 square over 2 minus 0 over 4 0 to the power 4 over 4.
equal to 1. So bila kita solve number ni, so kita akan dapat A 1/4 equal to 1. So kita boleh dapatkan A kat sini, 1/4 ke sana dia akan jadi darab. So kita akan dapat A equal to 4 lah. So yang mana memang kita nak jadikan A ni sama dengan 4. So since kita dah dapatkan A sama 4, so it is shown. Alright, so ni untuk question yang pertama lah, A. So for the second question, so ini yang kita akan tengok untuk topik ni, iaitu kita nak dapatkan EX dan juga variance of X. So since kita dah ada A 4, so kita boleh gantikan A dengan 4 lah kat sini. So to find EX, so we will use the formula EX equal to integral from negative infinity until infinity X time fx. Tapi untuk pengiraan ni kita akan pendekkan sikit, kita pakai range yang kita boleh dapatkan lah di sini, iaitu 0 hingga 1. So integral from 0 to 1 for X time fx. So kita masukkan terus saja fx kat sini, iaitu 4 X minus X cube dx. Alright, so untuk mudahkan kita akan keluarkan constant yang tak berkait lah, iaitu 4, dan X ni kita akan kembangkan supaya mudah untuk kita integrate. So X time X kita akan dapat X square, X time X cube kita akan dapat X to the power of 4. So kita boleh integrate macam biasalah. So di sini kita akan dapat X cube over 3 minus X to the power of 5 over 5 from 0 to 1. So untuk pengiraan perlu masukkan setiap nilai X lah. So kita akan dapat kat sini 4 darab dengan 1 kuasa 3 per dengan 3 tolak 1 kuasa 5 per dengan 5 tolak 0 kuasa 3 per 3 tolak 0 kuasa 5 per dengan 5. So untuk soalan EX ni, jawapan yang perlu kita dapat di sini ialah 8/15, ataupun dalam desimal kita kena dapat 0.133. Alright, so kita dah selesai untuk dapatkan EX. So kita teruskan untuk dapatkan dia punya variance lah. Okay, so untuk dapatkan variance, kita akan menggunakan formula yang sama macam sebelum ni, iaitu EX square minus EX dan square. So memandangkan EX kita dah dapat daripada soalan yang pertama, iaitu EX sama dengan 8/15. So kita nak dapatkan EX square dahulu. So untuk dapatkan EX square, so kita akan gunakan negative infinity until infinity X square time fx. So kita akan guna direct saja dia punya range, iaitu 0 sehingga 1 X square darab dengan dia punya function. Di sini kita ada 4 darab dengan X tolak X kuasa 3. So keluarkan constant terlebih dahulu, iaitu 4, dan kembangkan X. So X kuasa 2 darab dengan X, so kita akan dapat X kuasa 3. X kuasa 2 darab dengan X kuasa 3, kita akan dapat X kuasa 5. So jangan ni lah, jangan tersilap untuk kamu darab dia punya number lah. Ni adalah index. So 2 dengan 3, so kamu kena tambah lah dia punya kuasa. So kita akan integrate. Di sini kita akan dapat 4. So integrate yang ni, X4 per 4 tolak X6 per 6 01. So ini kamu boleh masukkan balik saja nilai 1 dan 0 di dalam pengiraan. Ni saya skip dia punya step. So untuk EX kuasa 2, so kita akan dapat jawapannya di sini 1/3. Okay, so kita nak cari variance,
kita masukkan balik sahaja dia punya EX kuasa 2 dan juga EX, iaitu EX square yang kita dapat ini ialah 1/3 tolak dengan EX 8/15 kuasa 2. So untuk jawapan ni kita akan dapat 11/225 ataupun 0.0489. Okey. So kita teruskan lagi untuk example 14. So di sini benda yang sama juga yang akan ditanya, iaitu dia akan bagi PDF dan dia minta kita dapatkan sama ada EX, variance ataupun apa persoalan yang dia minta lah. Tapi untuk soalan ni dia kata kat sini, dia kata dia bagi PDF fx equal to 3/4x times 2 minus x for range of x between 0 until 2. So for the first question, find the mean. So mean kat sini EX lah, kita dah dapatkan EX. Alright, so for EX, so since this continuous, kita akan gunakan integral lah. So integral from 0 to 2 x times fx. Right, so integral 0 to 2 x times fx. Kat sini kita boleh masukkan 3/4 x times 2 minus x. So keluarkan tu constant derivative, iaitu 3/4 nilai x kita akan kembangkan. So x darab dengan 2, x darab dengan x darab dengan kalau ikutkan di sini kita akan sekalikan lah x square darab dengan 2. So kita akan dapat 2x square darab dengan x tolak dengan x cube. So kita akan integrate nilai ini, kita akan dapat di sini 2x square. So kita akan dapat 2x cube over 3 minus x to the power of 4 over 4. Integration from 0 to 2. Okay, so untuk ni kamu perlu masukkan balik dia punya nilai x, iaitu 2/3 tolak dengan 2/4 tolak dengan untuk nilai kosong lah. Masukkan setiap satu nombor ni ya. So untuk jawapan ni kita perlu dapat dia punya nilai dia ialah 1. Okey, untuk soalan seterusnya dia minta kita dapatkan EX square. So EX square kita akan buat integration from 0 to 2 x square times fx. So fx kat sini kita masukkan terus dia punya nilai, iaitu 3/4x times 2 minus x. So macam biasa untuk soalan ini keluarkan dahulu constant 3/4. So kalau laju kamu boleh pausekan video dan cuba try satu-satu lah, step by step. So kita kembangkan di sini. So x square dengan x kita akan dapat x cube. So x cube times 2, 2x cube minus x cube times x. So kita akan dapat x to the power of 4. So kita integrate macam biasa lah. So 3/4. So di sini kita akan dapat 2x to the power 4 over 2 kan. So kita pemudahkan terus, kita akan dapat di sini x to the power 4 over 2 minus x to the power 5 over 5. Okay, so di sini kamu boleh masukkan nilai 2 dan 0 ke dalam x, dan jawapan yang perlu kamu dapat di sini ialah 6/5 ataupun 1.2. Okey, kita teruskan dengan example 15.
Okay, untuk example 15 dia bagi dua random variable iaitu yang pertama dia bagi random variable x dan juga random variable y. So kita tengok di sini dia ada dua function lah. So the first one is for x lah, fx, and then the second one is for y, gy. So dua-dua ni adalah PDF Okay, soalan minta kat sini dia suruh dapatkan E5y minus E2x. So expected value lah. So kita dah tengok property sebelum ni. Kalau kita nak dapatkan E5y, so katakan E5y tolak E2x. So since kalau kata constant ada di dalam expected value, so kita boleh letakkannya di depan. So dia akan jadi 5EY minus 2EX. So ni tu expected value. Alright, so apa yang perlu kita dapatkan di sini ialah EY dan juga EX terlebih dahulu. Right. So katakan EY saya letak di sini Okay, so untuk dapatkan EY kamu perlu rujuk variable Y lah. So di sini EY kita akan ambil daripada sinilah GY. So untuk dapatkan EY, integrate dia punya range from 0 to 3. Y times FY di sini, FY ataupun GY kat sini kita ada dia punya constant dia ialah 2/15. Bukan constant lah, dia punya function 2/15 Y tambah 1 dy. So jangan silap dia punya variable So di sini kita keluarkan dahulu dia punya constant iaitu 2/15. Di sini kita kembangkan untuk nilai Y. So Y dengan Y kita akan dapat Y kuasa 2. Y dengan 1 kita akan dapat Y 0 hingga 3. So kita akan integrate. Kita akan dapat di sini Y kuasa 3/3 tambah dengan Y kuasa 2/2. Untuk nilai Y adalah 0 sehingga 3. Okay, untuk nilai ni kamu boleh pause dan juga cuba selesaikan dahulu dan cek dengan jawapan yang saya akan bagi ni. Okay, untuk Y, EY kamu perlu dapat dia punya nilai adalah 9/5. Okay, selesai untuk EY, kita kira untuk EX pula. So untuk EX kita akan integrate. Untuk nilai ni kita akan ambil function fx lah, iaitu dia punya range of x between 1 to 4. So x time fx. So kalau ikutkan fx kat sini kita ada 1/3 sahaja. So mudah untuk kita integrate. So 1/3 kita boleh letak di luar sebabkan dia adalah constant. So integrate x, kita akan dapat di sini 1/3 x square over 2 from 1 to 4. And then jawapan yang perlu kita akan dapat di sini ialah 15/6. Ataupun kamu boleh permudahkan, kita akan dapat 5/2. Okay, kita dah dapat EX dan juga EY. So kita boleh dapatkan dia punya jawapan kat sini lah, iaitu kita masukkan balik saja nilai EY dan juga EX di sini. So 5 darab dengan EY. EY kita ada 9/5 tolak 2 EX ialah 5/2. So membandingkan kita boleh cancel out 5 dan 2 di sini. Yang tinggal hanyalah 9 dan 5. So 9 tolak 5 kita perlu dapat nilai dia ialah 4. So inilah jawapan untuk soalan example 15 ni. Okay, kita teruskan dengan example 16. Okay, benda yang sama juga dia bagi kat sini PDF, dan setiap satu ni dia bagi dia punya function. Yang pertama dia bagi 1/20 times x plus 3 for range of x from 0 to 4. So soalan dia minta kat sini dapatkan nilai EX. Okay, so nak dapatkan EX. Okay, integrate from 0 to 4 x time fx. So di sini fx dia kita masukkan terus dia punya nilai, iaitu integrate from 0 to 4 x times 1/20 x plus 3
dx, jangan lupa keluarkan constant 1/20 dan kita kembangkan balik dia punya nilai x. So x square, x plus 3 3x. Dan kita integrate macam biasa. So kita akan dapat di sini x cube over 3 plus 3x square over 2 from 0 to 4. Okay, untuk jawapan ni kamu perlu dapat jawapan dia ialah 34/15. Okay, untuk soalan B pula dia minta kita dapatkan E 2x tambah 5. So di sini kita akan gunakan balik property of EX, iaitu kalau kita tengok sini E2x kita boleh pecahkan step 1 ni lah. So kita akan dapat E2x plus E5, and then di sini kita boleh jadikan 2EX plus E5. Since kita dah ada EX, kita boleh masukkan balik sajalah nilai di sini. Dan E5, so kalau ikutkan tiada X dalam E ni, so kita boleh jadikan dia sebagai 5 sajalah, constant kan. So 2 darab dengan EX, kita ada 34/15 tambah 5. So kita boleh dapatkan nilainya di sini ialah 143/15, ataupun decimal point dia kita boleh dapat 9.53. Okay, kita teruskan untuk soalan C. Soalan C dia minta kita dapatkan EX square. So EX square integrate daripada 0 sehingga 4 X square times punya function. Di sini kita masukkan terus 1/20 X plus 3 dx. So keluarkan constant dia, kita ada 1/20 times 40, kembangkan, kita akan dapat di sini x cube plus 3x square, integrate nilainya. So kita akan dapat di sini x to the power of 4 over 4 plus x cube lah. Ni saya pemudahkan. So kita akan dapat di sini 3x cube over 3 kan. So 3 kita boleh cancel out. So tinggallah x cube sahaja. Okay. So kita integrate yang ni, masukkan balik saja nilai 4 dan 0 di dalam x. Last sekali jawapannya ialah 32/5, ataupun kita boleh dapat di sini jawapannya okey, kamu fikir sendiri lah nanti yang ni ya. Sebab kita nak dapatkan yang seterusnya, kita akan pakai inilah, lebih tepat. So D saya letak di atas. Nak dapatkan E x square plus 2x minus 3. So di sini kita boleh gunakan property of EX. So kita bukakan nilai X kat sini. So kita akan dapat EX square plus E2X minus E3. So di sini EX square kita dah ada nilai dia, iaitu 32/5 tambah yang ni kita boleh jadikan 2 darab dengan EX nya di sini kita ada 34/15, tolak E3 adalah 3 lah. So bila kita kira, kita akan dapat di sini jawapan dia ialah 119/15 ataupun 7.93. Jadi untuk example 17 dan juga 18, kamu boleh cuba dia punya example. So saya boleh bagi di sini dia punya jawapan dan kamu boleh check. So untuk soalan 17, example 17, untuk nilai K yang kamu perlu dapat di sini ialah K adalah 38
Dan juga untuk variance yang perlu kamu dapat jawapan dia di sini ialah (3/20) ataupun 0.15. Jadi konsep yang sama juga kamu boleh gunakan untuk example 18. So untuk setiap satu soalan saya akan bagi jawapan di sini. So EX yang pertama kamu perlu dapat jawapan dia di sini 8/3 ataupun 2.67. EX square 8. Variance, so kamu gunakan balik saya nilai di atas ni 8/9 ataupun 0.89. Okay, standard deviation. So di sini kita jarang kira standard deviation. Untuk dapatkan standard deviation kamu hanya perlu punca kuasa balik saya daripada variance, iaitu 8/9 ataupun 0.89. So jawapan yang kamu dapat di sini adalah 0.9428, ataupun kalau kata nak dapatkan dalam bentuk desimal, kamu perlu dapatkan 2/3. Dan last sekali, soalan E, jawapan dia di sini ialah 8. Okey, so kamu boleh teruskan dengan exercise yang saya bagi di dalam Teams. So exercise 3 ni kamu boleh cuba sendiri tengok. Dan exercise di dalam Teams tu saya nak kamu buat dan juga submit pada ni lah waktu lecture sebagai tanda kehadiran kamu. Jadi itu saja untuk chapter 6. Jadi kita dah habis chapter 6 lah. Kita habis sampai 6.3. Jadi saya harap kamu boleh revise balik chapter 6 ni dan juga mahirkan diri sebelum final lah. Jadi itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.